Semalam Kabinet telah turut memperbincangkan mengenai pekerja asing, di mana antara isu yang dibangkitkan adalah mengenai levy, yang keduanya mengenai soal penggajian semula pekerja-pekerja asing tanpa izin di Malaysia, dan yang ketiga adalah mengenai keberadaan perjanjian yang akan ditandatangani oleh Menteri Sumber Manusia dan Menteri Tenaga Manusia Bangladesh, di mana ini telah menimbulkan pelbagai reaksi dan makin dikelabukan dengan beberapa tafsiran yang dikelirukan. Saya mengeluarkan kenyataan yang cukup jelas mengenai perkara ini, dan sukacita saya maklumkan bahawa dari segi penguatkuasaan akan dilakukan terhadap mereka yang berada di Malaysia tetapi tidak mempunyai dokumen ataupun telah melepasi tempoh tertentu di dalam pemberian permit kerja mereka di Malaysia. Dan kami di Kementerian Sumber Manusia serta KDN hanya memberikan tumpuan kepada sektor-sektor yang diluluskan sahaja. Bagaimana yang pernah saya nyatakan bahawa di dalam hal ini NGO dan Dewan-Dewan Perniagaan hendaklah mencari langkah jangka panjang bagi menentukan bahawa pekerjaan hendaklah diberikan kepada rakyat Malaysia. Yang kedua, mesti dicari jalan supaya latihan terus diberikan bagi menarik ramai rakyat tempatan untuk bekerja dalam pelbagai sektor yang berbeza yang selama ini dikuasai oleh pekerja asing. Dan yang ketiga, sistem otomasi hendaklah dilakukan bagi sektor-sektor tertentu agar kebergantungan kepada pekerja-pekerja asing dapat dikurangkan. Di samping itu, kita harus mengetahui bahawa bukan kerajaan yang membawa pekerja-pekerja asing ini untuk masuk ke negara ini, tetapi ianya adalah atas permintaan industri, permintaan persatuan, permintaan Dewan Perniagaan, dan kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Immigration dan bahagian pekerja asing KDN hanya memenuhi kehendak dan permintaan pasaran saja. Dalam hal ini, saya mengalung-alungkan perbezaan pendapat oleh Dewan Perniagaan dan badan-badan bukan kerajaan yang memberikan lontaran yang pelbagai. Tetapi kita harus mengetahui bahawa semua pihak hendaklah bekerjasama dengan pihak kerajaan agar kebergantungan kepada pekerja asing ini bukan saja dapat dikurangkan, tetapi untuk jangka panjang ianya mesti menggunakan tenaga kerja tempatan. Dan ini harus diperjelaskan supaya tidak timbul kekeliruan di luar sana.